Warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina sama ini arhamar rahimin Okey, semua boleh duduk. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, jadi semua dah makan ke ni? Dah makan? Siapa belum makan lagi angkat tangan? Semua dah makan? Belum makan lagi? Puasa? Okey. Ini tak puasa? Okey. Okey, jadi dengar baik-baik. Jadi Ustaz nak bila mana Ustaz cakap, semua dengar dulu kan? Semua dengar dulu. Bila Ustaz tanya baru awak boleh jawab. Okey. Kalau nak cakap, tak boleh cakap, duduk dulu. Cakap dia. Okey. Okey, jadi hari ni okey. Okey, jadi hari ni pertama kali Ustaz nak bahagi kumpulan, boleh? Okey, jadi meja yang pertama ni adalah kumpulan 1. Ingat kumpulan apa? Kumpulan 1. Meja ni kumpulan 2. Meja ni kumpulan 3. Meja ni kumpulan 4. Meja ni kumpulan 6. Okey, 6. Okey, jadi dekat papan hitam ni kan. Okey, dekat papan hitam 1, 2, 3. Okey. Okey, kumpulan 1 angkat tangan, kumpulan 1. Mana kumpulan 1? Awak kumpulan 1. Okey, kumpulan 2. Angkat tangan kumpulan 2. Okey, kumpulan 3. Kumpulan 4. Kumpulan 5. Kumpulan 6. Okey. Jadi awak berada dalam kumpulan masing-masing. Okey. Jadi lepas pada ni Ustaz akan bagi soalan, Ustaz akan bagi tugasan. Siapa yang dapat jawab, Ustaz akan bagi markah. Siapa yang langgar peraturan ataupun tak dapat jawab, Ustaz akan tolak markah. Dan kumpulan yang terbaik sebelah pada ni, Ustaz akan bagi hadiah kepada kumpulan dia. Siapa nak hadiah? Angkat tangan. Siapa tak nak hadiah? Angkat tangan. Siapa tak nak hadiah? Siapa tak nak hadiah? Angkat tangan. Awak tak nak hadiah? Okey, tak nak hadiah, dia seorang tak nak hadiah. Okey. Okey, jadi yang pertamanya, setakat ni Ustaz bagi 100 markah dulu semua. 100 markah. 100 markah. Okey. Okey, kalau kumpulan yang buat baik-baik apa yang Ustaz cakap ni, Ustaz akan tambah markah. Kalau kumpulan yang langgar peraturan, tak ikut yang Ustaz cakap, ataupun salah seorang tak ikut yang Ustaz cakap, Ustaz akan potong markah. Faham? Faham? Okey. Okey, jadi yang pertama Ustaz nak uji dulu. Awak ni fokus tak? Kumpulan yang terbaik, Ustaz akan tambah markah. Okey. Okey. Baik. Okey, hari ni hari apa hari ni? Tahu hari ni apa? Rabu. Hari Isnin. Okey. Okey, jadi macam mana nak? Okey. Alif. Lepas tu sin. Lepas tu nun. Lepas tu ya nun. Okey, ya nun. Okey, tarikh hari ni berapa tarikh hari ni?
Dua apa tadi? Tarik. Tujuh. 28. Tarikh hari ni berapa? 28 April. Okey, jadi hari ni Ustaz nak ajar tentang subjek sirah. Sirah. Tu cuba sebut. Sirah. Sirah. Eji macam mana sirah? Okey, sirah. Okey. Okey, jadi boleh kita boleh kita mula? Okey. Kalau Ustaz sebut hebat, awak tepuk hebat, boleh? Okey, bila Ustaz sebut hebat, awak tepuk sekali, hebat, boleh? Hebat. Hebat. Gitu. Sebutlah. Hebat. Okey. Okey. Okey, semua boleh nampak ni depan ni. Okey. Okey, gambar pertama gambar apa? Gajah. Gambar kedua? Burung. Okey. Burung warna apa ni? Okey. Burung pati. Burung gagak. Okey. Okey, jadi soalan Ustaz, dengar baik-baik soalan Ustaz. Okey, semua kumpulan dengar baik-baik. Dalam cerita Nabi, apakah cerita yang ada dua haiwan ni? Gajah. Cerita gajah lagi? Kucing. Harimau. Okey, dengar. Okey, dengar sekali lagi. Dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa peristiwa yang ada dua haiwan ni? Burung, tak tahu. Kucing. Kucing. Okey, cukup. Okey, jadi peristiwa yang ada dua haiwan ni adalah peristiwa tentera bergajah. Pernah dengar cerita peristiwa tentera bergajah ni? Tak pernah? Tak pernah tengok cerita peristiwa tentera bergajah ni? Okey. Jadi tak tengok lagi? Okey. Okey, jadi hari ni Ustaz nak cerita tentang peristiwa tentera bergajah. Okey, peristiwa apa? Tentera bergajah. Okey, peristiwa tentera bergajah. Okey, jadi kita tengok video sikit boleh? Awak nak duduk kat tempat awak ke awak nak duduk kat depan ni? Kat depan, okey. Mari semua duduk depan. Tangan ada dekat kerusi. Atas kerusi? Takut yang belakang tak nampak. Okey, duduk dulu. Okey, semua boleh duduk. Duduk. Okey, yang belakang pun boleh duduk. Okey, dengar. Okey, dengar. Okey, bila mana Ustaz pasang cerita ni, Ustaz nak semua tutup mulut. Jangan cakap apa-apa. Tengok je. Sebab lepas pada ni Ustaz akan tanya soalan, boleh? Okey. Okey, ready? Cakap ready. Ready tak? Ready. Okey. 1 2 3. Okey, diam. Kisah apa? Kisah Abraha. Baik. Pemainnya.
12. 12. Tak nak? Awak tak nak duduk sini? Okey, duduk. Okey, tengok. Kenapa tak nak duduk? Bukan. Ni ada kerja. Tak nak tengok cerita? Nama apa? Firdaus. Firdaus. Minai. Dua orang, seorang je. Seorang lagi nak cik. Oh. Jangan tarik-tarik wayang putus ni. Nama apa? Abdul Muttalib. Start cepat kan sikit. Nama apa lelaki tu? Ni nama apa dia ni? Abraha. Orang jahat nama dia Abraha. Kenapa dia marah? Tak ramai orang mari kat rumah dia. Dia nak buat apa? Dia nak hancurkan Kaabah. Abraha nak hancurkan Kaabah. Dia bawa apa ni? Dia bawa tentera bergajah. Mahmud. Tak tahulah. Nah, duduk situ. Nah, duduk. Awak duduk sini. Tak nak duduk. Duduk atas kursi cikgu. Ni. Nampak? Sesama hidung. Betul? Nak lagi tanda. Pani masuk balik. Makan. Ustaz nak pergi tanda. Pergi tanda. Tunggu itu masuk dulu. Baik. Hah? 12.
Firdaus ikut Ustaz. Sekejap. Sekejap. Ha? Pani cikgu nak tunjuk kan ni. Okey, duduk. Oh, sekejap. Pani cikgu bagi. Sekejap. Duduk. Okey, fokus dulu. Okey, duduk. Okey, duduk. Siapa duduk cikgu bagi? Duduk dulu. Okey, tengok. Ingat. Okey, tengok dulu. Duduk. Okey, duduk dulu. Okey, duduk dulu. Cikgu potong markah Okey, cikgu potong markah. Duduk. Duduk tengok. Kalau cikgu potong markah. Burung datang. Burung datang. Burung ni datang bawa apa? Tu cuba tengok. Burung ni datang bawa. Dia bawa batu berapi. Nak burung? Okey, habis. Okey. Sekejap. Okey. Duduk dulu. Okey, duduk. Okey, duduk. Siapa boleh jawab Ustaz bagi? Okey, duduk dulu. Okey, soalan Ustaz pertama. Tadi awak tengok dah cerita tadi kan? Menarik tak cerita tadi? Tak menarik? Okey, dia cerita tadi, ada kata menarik, ada cerita tentang tentera bergajah. Cerita tentang peristiwa tentera apa? Tentera bergajah. Okey, duduk dulu. Kumpulan mana ni? Okey, jadi sebab tak dengar Ustaz potong markah. Okey, dengar dulu. Kalau tak Ustaz potong markah. Okey, sebab tadi semua tak dengar Ustaz potong. Potong belakang. Lepas ni kalau tak dengar lagi Ustaz potong 100 markah. Nak potong tak? Okey, dengar dulu. Okey. Siapa nak jawab, angkat tangan. Kalau Ustaz pilih tu, yang lain turunlah tangan. Seorang tu lah jawab. Okey. Okey, duduk baik-baik. Ni kumpulan apa ni? Kumpulan 6. Okey. Okey, Ustaz nak tanya. Pertamanya. Okey, ni gambar apa? Gajah atas dia ni? Abraha. Okey. Jadi ni gambar Abraha dan di atas gajah. Apa nama gajah dia tadi? Okey, Ustaz tanya. Siapa boleh jawab Ustaz bagi ni? Apa nama? Gajah betina. Tadi dia ada sebut nama gajah ni. Okey, nama gajah Gajah Mahmud. Okey.
Okey, jadi soalan Ustaz. Siapa dapat jawab ni Ustaz bagi. Okey. Soalan Ustaz. Okey. Abraha dan gajah dia ni, dia pergi Mekah ni untuk apa? Untuk serang. Okey. Angkat tangan. Okey. Nanti soalan ni Ustaz tanya, bawah kat tangan ya. Okey, soalan dia, kenapa dia nak hancurkan Kaabah? Siapa boleh jawab? Okey, siapa dulu angkat tangan? Okey, turun dulu. Okey, turun dulu. Ustaz sebut 1 2 3 baru angkat tangan. 1 2 jangan angkat tangan lagi. Okey, turun dulu. Dengar arahan. Kumpulan berapa ni? Okey, dengar arahan ni. Okey. 1 2 3. Okey, start awak. Okey, bangun. Okey, yang lain duduk. Awak seorang bangun. Kenapa Abraha ni dia nak hancurkan Kaabah? Sebab dia nak pergi serang. Betul dah, tapi tak tepat lagi. Okey, duduk dulu. Okey. Tadi Ustaz dia sebut tadi. Okey, bangun. Okey, sebab apa? Dia nak hancurkan rumah Kaabah. Okey, betul dah, tapi tak tepat lagi. Okey, duduk dulu. Siapa ni? Okey, bangun. Okey, 1 2 3 agak kan? Okey, awak bangun. Sebab apa dia nak hancurkan Kaabah? Boleh? Okey, 1 2 3 agak kan? Okey, tu jawapan dia. Sebab tak ada orang nak datang rumah dia. Dia ada buat masjid lah. Dia ada buat tempat dia untuk ibadah, untuk orang sembah berhala dekat rumah dia. Tapi tak ada orang mari. Sebab apa? Sebab orang pergi kat Mekah ni. Sebab tu dia nak hancurkan Kaabah. Okey. Lepas tu bila dia nak hancurkan Kaabah tu, dia jumpa siapa ni? Bukan. Abdul Muttalib. Okey. Abdul Muttalib kata apa kat dia? Okey, soalan Ustaz. Abdul Muttalib kata apa kat dia? 1 2 3. Okey. Okey, betul balik tu. Okey, jap. Okey, turun. Okey, siap. Okey, bila kata saya tak. Okey, Ustaz sebut ais semua senyap. Ais. Water. Okey. Okey, soalan Ustaz. 1 2 3. Okey. Okey, awak bangun. Okey, apa Abdul Muttalib kata kat dia? Abdul Muttalib kata, apa Abdul Muttalib kata? Aku nak unta. Okey, boleh. Okey. Jadi Abdul Muttalib kata, aku datang jumpa. Okey, duduk dulu. Aku datang jumpa kau ni. Sebab aku nak unta aku. Lepas tu Abraha pun pelik lah. Kenapa nak unta? Aku ni nak hancurkan Kaabah. Tapi Abdul Muttalib kata apa? Kaabah ni ada penjaga dia. Siapa penjaga dia? Allah Ta'ala. Siapa penjaga Kaabah? Allah Ta'ala. Okey. Jadi, lepas tu tentera Abraha ni kan? Abraha ni, dia pun nak pergi serang Kaabah ni lah. Bila serang Kaabah tu apa jadi? Okey. Burung datang. Okey, duduk dulu. Okey. Soalan Ustaz, burung tu bawa apa? 1 2 3, angkat tangan. Awak. Okey, duduk. Okey. Okey, duduk. Okey, duduk. Okey. Sama nak potong markah ke? Okey, duduk. Okey. Apa jawapan ni?
Bola api. Okey. Saya punya. Ni awak punya. Okey. Okey, last sekali. Okey, jap. Jap. Pani Ustaz ada banyak lagi tu. Pani Ustaz bagi banyak lagi. Okey, last sekali. Bila bola api tu burung tu jatuh ke atas tentera bergajah ni, tentera bergajah ni pun jadi apa? Ha? Okey, mati macam apa? Okey, akak tangan. Okey. Mati macam apa? Macam burung berapi. Burung api. Okey. Nak betul dah. Sikit lagi. Okey, duduk dulu. Okey. Dia mati macam apa? Okey. Sabar. Okey, turun tangan dulu. Okey, 1 2 3. Angkat tangan. Okey. Okey. Kenapa tu? Kenapa? Saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Okey. Ya. Sini. Okey. Duduk. Okey. Burung mati macam apa? Sebab dia nama api. Sebab api. Jadi, apa jadi kat gajah tu? Sebab dia nak tarik dia. Nak tarik dia. Lepas tu gajah tu matilah kan? Okey. Jadi, jawapan dia gajah tu mati. Bila kena bola api. Okey. Okey, last. Okey, semua duduk kat tempat masing-masing. Ustaz nak. Okey, duduk kat tempat masing-masing tu. Ada lagi Ustaz nak bagi sikit ni. Okey, duduk dulu. Okey, kumpulan mana tak duduk lagi Ustaz potong bakar. Okey. Kumpulan mana tak duduk? Kumpulan mana kosong? 30 minit. Okey. 30 minit ah? Ha? 30 minit ah? 30 minit ah? Okey. Okey, jadi tu cerita tentang peristiwa tentera bergajah. Okey. Jadi sini Ustaz ada bagi puzzle. Puzzle ni Ustaz akan bagi nanti last nanti. Jadi puzzle ni macam teka-teki lah. Awak kena susun ni biar jadi satu gambar. Nanti last nanti Ustaz akan bagi biar jadi gambar, boleh? Boleh. Okey. Kumpulan mana tak dapat lagi angkat tangan? Tak dapat lagi? Okey. Boleh? Okey. Okey. Kena bagi-bagi. Tutup kipas. Terbang. Panas ni. Jangan bagi terbang. Okey. Dengar baik-baik. Okey, buka gambar yang Ustaz bagi tu. Okey, buka gambar yang Ustaz bagi tu. Okey, boleh buka? Oh, macam tu. Okey, buka. Okey, ada berapa keping? Tak boleh buka? Okey. Bilang biar cukup 10. Cukup 10 tak? Terbang tak? Okey, ambil. Kena ambil. Okey, bilang cukup 10 tak? 10. Okey, cukup 10. Okey, bilang cukup 10 tak? Cukup 10. Okey. Okey, jadi dengar baik-baik arahan. Okey, kumpulan Okey, dengar. Okey, tepuk sekali. Okey, gosok tangan dulu. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Okey, dengar baik-baik. Okey, jadi Ustaz nak daripada kepingan kertas tu. Okey, dengar dulu. Siapa kumpulan tak dengar?
Kumpulan 5 tak dengar ni? Kumpulan 5 dengar dulu. Kumpulan 5. Okey, kumpulan lain dengar tak? Okey. Kumpulan 5. Siapa tu? Tu panggil kumpulan 5. Okey, dengar dulu ustaz cakap ni. Jangan sentuh lagi. Okey, siapa yang sentuh ustaz potong markah ni? Okey, kumpulan 5. Kumpulan 5 sebab tak dengar ustaz potong 10 markah. Okey, dengar dulu. Okey. Okey, jadi ustaz nak awak susun gambar tu biar jadi macam ni. Boleh? Buat jatuh. Tengok jatuh. Tak apa. Okey. Kumpulan mana yang siap dulu, angkat tangan ustaz akan cek dan dia akan dapat markah. Boleh? Faham? Okey. Permainan akan bermula 1, 2, 3. Okey, susun. Susun gambar. Macam mana ustaz? Susun biar jadi macam tu. Nah, susun. Boleh susun. Saya nak susun. Dia kena gabung lah sekali. Boleh? Okey. Kumpulan yang siap angkat tangan. Duduk atas kursi. Okey, dah siap? Okey, kumpulan 5. Ni tak sambung lagi ni. Dia sambung sekali. Dia jadi gambar macam tu. Okey, betul tak ni? Okey, betul. Kumpulan 5. Okey, kumpulan 5, kumpulan pertama siap. Kumpulan 5 pertama siap, start lagi 100 markah. Okey. Kumpulan seterusnya. Siap kat mana? Ajak. Okey, ni kumpulan berapa ni? Kumpulan 2. Ni kumpulan 6. Okey, 2 dan 6. Okey, kumpulan mana siap dah? Okey, duduk. Kumpulan mana siap dah? Okey, boleh siap? Ni gajah. Okey, habiskan. Dah siap? Sekejap. Duduk tempat ni. Okey, dah siap dah kumpulan tu? Dah siap dah? Ni? Dia main. Ni. Tu, okey, dah siap. Senang je ni. Dah siap. Okey. Okey, kumpulan berapa ni? Itu dia. Nanti. Mana? Dah siap? Dah siap. Kumpulan berapa ni? Kumpulan 1. Okey. Okey, dah siap? Ni yang mana ni? Okey, jadi semua dah siap kan? Kumpulan 4 siap dah? Okey. Okey, semua duduk tempat masing-masing. Tak boleh? Okey, tak boleh. Apa duduk dulu. Okey, jadi tu saja pada ustaz. Ustaz Faiz pula sambung mana ya? Okey.